Kalau kau fikir Casanova tu cuma nama seorang kaki perempuan ni, yes, kau memang betul. Tapi dia bukan sebarang playboy tau. Dia juga seorang peguam, penulis, ahli sihir part time dan pelarian penjara. Inilah kisah seorang lelaki yang hidup macam roller coaster. Kisah Casanova ni bermula dekat Venice, Itali. Nama penuh dia Giacomo Girolamo Casanova, dilahirkan pada 2 April 1725. Mak ayah dia dua-dua pelakon teater. Jadi dari kecil dia dah biasa tengok dunia yang penuh dengan glamour dan drama. Tapi hidup dia tak semewah tu pun. Ayah dia meninggal masa Casanova masih kecil. Mak dia pula busy berlakon dekat merata tempat. Jadi dia dibesarkan oleh nenek dia yang garang tapi sangat supportive. Masa kecil, Casanova ni bukan budak nakal semata-mata tau. Dia budak bijak. Dia dah habis belajar undang-undang dekat Universiti Padua masa umur 16 tahun tau. Tapi dia tak minat pun nak jadi peguam sebab dia rasa tak mencabar. Dia ni lebih suka benda pelik-pelik tau, macam ilmu sihir, falsafah, tarot dan of course cinta. Casanova ni jenis cepat mesra. Dengan gaya cakap dia yang ada kelas, minat pula barang seni dan budaya, dengan muka tak malu dia lagi, yang membuatkan dia senang nak berkawan dengan orang-orang kaya dan bangsawan. Dia ni juga jenis observant dan pandai nak baca orang. Manalah perempuan tak cair. Dari situlah nama Casanova ni mula naik. Bukan sebab law degree, tapi sebab skill cinta luar biasa dia. Tapi semua ni baru permulaan. Sebab lepas zaman dia belajar, hidup Casanova ni terus berubah. Penuh dengan kisah cinta, tipu daya, drama istana dan kena tangkap. Casanova ni dah makin popular, tapi makin ramai juga yang tak puas hati dengan dia, terutamanya golongan agama dan bangsawan konservatif. Mana taknya dia rapat dengan wanita yang berpangkat tinggi, bercakap pasal ilmu pelik-pelik dan hidup bebas ikut kepala dia je, selesa now hidup. Pada tahun 1755, dia kena tangkap oleh pihak berkuasa Venice. Macam-macam tuduhan dia kena. Amalan sihir, baca buku yang diharamkan oleh kerajaan dan buat hubungan cinta yang luar biasa. Dia kena humban dekat dalam penjara yang paling ketat dekat Venice pada masa tu, iaitu dekat bawah bumbung Istana Doge yang dikenali sebagai Piombi. Tapi Casanova ni bukan jenis yang reda je duduk dekat dalam penjara. Selama 15 bulan dia plan macam mana nak lari. Dia start korek lantai, guna cadar, buat tali dan buat-buat sakit dekat depan warden. Senang kata, dia gabungkan semua skill yang dia ada untuk sempurnakan rancangan dia. Akhirnya dia berjaya lari dari penjara dan terus keluar dari Venice. Lepas tu hidup dia jadi makin liau. Casanova terus mengembara ke seluruh Eropah, dari Paris ke London, Berlin ke Saint Petersburg. Dekat setiap tempat yang dia pergi, dia akan jadi orang baru. Kadang-kadang diplomat, kadang ahli falsafah, kadang-kadang penipu besar. Tapi satu benda je yang kekal. Dia tetap Casanova yang menggoda, gila cinta dan tak reti duduk diam. Dan sebenarnya, masa ni lah dia jumpa ramai tokoh besar macam Voltaire, Catherine the Great dan raja-raja Eropah yang lain. Power kan? Musuh dia pun bertambah. Tapi bagi Casanova, hidup ni kena rasa semua. Dia nak enjoy semua pengalaman hidup, walaupun benda tu akan mendatangkan masalah kemudian hari. Bila umur dah makin tua, Casanova dah makin hilang populariti. Aura menggoda dia pun dah tak laku. Dia sendiri dah tak diterima dekat pelbagai tempat. Ramai orang anggap dia macam bahan lawak atau sejarah lama yang dah lapuk. Akhirnya dia terpaksa ambil kerja sebagai pustakawan dekat satu istana terpencil dekat Bohemia, atau sekarang ni dikenali sebagai Czech Republic. Jadi dari Casanova, si lelaki legenda, akhirnya jadi Casanova, si penjaga buku. Masa dia kesunyian ni lah, dia tulis karya masterpiece dia, Histoire de ma vie, yang bermaksud kisah hidup aku. Dalam buku ni dia cerita semua benda dari A sampai Z, langsung tak ada tapis-tapis. Kisah skandal, cinta, pelarian, rahsia, pengakuan dan macam-macam lagi maklumat. Buku ni bukan sekadar kisah cinta tau. Buku ni dah jadi sumber penting untuk sejarawan faham cara hidup, budaya dan mentaliti orang Eropah masa abad ke-18. Banyak sejarah tersembunyi yang kita tak tahu pasal Eropah ada ditulis dekat dalam buku Casanova ni. Casanova meninggal dunia pada 4 Jun 1798 dalam keadaan
keadaan yang jauh dari kemewahan yang dia pernah ada. Sejujurnya tak ramai pun yang tahu yang dia dah meninggal, tapi nama dia kekal sampai ke hari ini. Bila sebut Casanova, semua orang akan terbayang seorang lelaki playboy yang bermulut manis. Tapi Casanova yang sebenar bukan sekadar kaki perempuan. Dia juga penulis, pengembara dan seorang manusia yang obses nak hidup luar biasa. Janganlah kita ikut contoh yang tak baik. Cuma kita ambil sumber penulisan dia untuk kita faham pasal tamadun Eropah zaman dulu. Bak kata Casanova, orang yang nak didik diri dia mesti mula dengan membaca. Kemudian keluar oleh mengembara untuk membetulkan apa yang dia baca.